Dia ambil air, so minum, dia suam tu orang betul kan, lepas tu jadi pijak perut. Pegang dua tangan, tendang, jatuh. Jumpa dekat dia punya guard tu, mesti tunduk depan dia. Kalau tak nanti terpeleng yang nanti. Pah, masa Jepun datang, umur Pah berapa? 12. Lahir 1927-28 kan? Masa Jepun mari Pah umur 12 tahun? Ha. Orang lahir, lepas tu dilahirkan dalam tahun 1936 ya. Saya lahir tahun 37. Datuk Seri, nama penuh adalah Haji Ahmad bin Awang. Dilahirkan dalam tahun 1936. Ya. Masa tu Pah duduk kat mana? Dua kedai, masak, rumah, Pak Angkat. Pak angkat Pah, dia berkedai. Ha, Lepas tu masa makan masa zaman Jepun susah tak? tak. Tak sebab apa? Keluar kedai. Oh, sebab Pah duduk kedai. Jadi makan tu senang lah. Tak makan ubi kayu apa macam orang lain. Tak. Orang lain makan macam mana? Bagus. Jepun jahat tak? Dia ni tak? Dia garang tak? Garang. Ha. Baik-baik. Tapi Pah pernah jumpa Jepun? Sembang. Oh sembang. Pah boleh nyanyi lagu Jepun kan? Macam mana lagu Jepun? Oh, ya sokai. Oh, ya sokai. Ha. Oh, apa? Itu lagu Jepun lah. Itu ada angkat ke sekolah. Oh, ada angkat Pah sekolah? Nyanyi. Oh, ya sokai. Ha. Oh, ya Ha. kakakku kau kebal. Oh, kau kaibar ada. Masa tu di pagi-pagi Jepun bawa pedang. Dia bawa pedang nak, bawa parang, bawa senapang. Kawan. Dia berkawat. Oh, dia kawat kaki kan? Dekat mana tu mak tengok? Dekat kawat kaki tu? Kawan. Baru tu. Mak sekolah. Dek- Abang ambil mak sekolah tu. Yang dekat Museum Matang tu. Oh, masang. Matang tu dia duduk kat sekolah tu lah, museum tu. Jadi dia punya ni lah, Lepas kasih baju. dekat Jalan Menteri tu. Jadi Pah duduk tengok lah. Masa tu Pah duduk Matang juga. Belah mana Pah duduk Matang? Dekat dengan rumah mana? Kawan kid. Dekat market. Oh, dekat Balai Pengulu. Salah. Muka orang ni terus tendang aja. Tolak tendang. Depan mata dia rumah tu depan. Dia dah lah. Dia tak ada siasat apa dah. Kau curi ayam rekor pun ambil tendang aja lah. Dia seksa lah masa tu. Tapi pelajaran saya belajar bahasa Jepun lah masa duduk di sana. Pagi-pagi nyanyi Kinigayu, Haruke apa tu semua. Ingat lagi sikit-sikit. Saya sampailah dia orang surrender kan. Haruke tu. Cakap-cakap tu sikit-sikit ingat lah. Tapi tak ada. Kau dengar tu saya ajar kat cucu cicit saya lah cicit ni ada sini. Jepun ada buat sesuatu pada keluarga Pah tak? Tak ada. Tapi mak itu juga kan. Mak pun belajar bahasa Jepun juga. Mak pun dah datang belajar. Keluar dari sini belajar. Cakap Jepun memang cepatlah pandai cakap Jepun ni. Sebab dia paksa kan. Pagi-pagi nyanyi Kinigayo. Tapi dinding-dinding rumah dia buat tak kayu api. Tendang-tendang rumah orang buat kayu api. Kita orang semua barang-barang semua masuk dalam kolam air di bawah tu. Ada kolam, ialah dulu pakai telaga je kan. Itulah seksualnya Jepun. Masa dah Jepun surrender pun. Tapi baik-baik dia orang beli ubi kayu, tanam ubi kayu. Tahu lah, bagi ubi kayu si Jepun ni dia orang makan tak ikan lah. Tak tahu ikan apa dia orang makan gitu. Dia surrender barulah ni aman. Faham berarti ini memang maklumat yang sangat-sangat membantulah sebab tak ramai orang yang tahu pasal yang Pah kongsikan ya. Jalan sekolah pun dekat rumah. Keluar dari rumah terus ke sekolah aja. Sekolah sungguh dulu pun sekolah tak campur lelaki-lelaki perempuan. Asing. Lelaki di atas sikit. Tapi mak pun seksa lah dia kena kos bahasa Jepun. Memang
Boleh juga. Tapi cepat pandai. Saya pun rasa cepat pandai. Sempasaan dia tu. Tapi macam duduk di Gerik, dia ada dengan padang kapal terbang pun ada dekat Gerik tu kan. Mereka Jepun ni pernah serobot rumah tak? Kawasan kejiranan rumah Pahtih. Itulah dia buat dari api. Dinding-dinding kita orang lari. Semua duduk kan. Semula-mula dia masuk. Kita orang masuk hutan. Lari masuk hutan. Buat bakar lah Jepun. Sesuanya. Mangkuk. Semua masuk dalam. Ada lubang telaga. Lubang parit sikit. Masuk semua dalam. Oh, nak sorokkan ke? Oh, so takut diorang rampas. Dia tak, dia ambil dah. Sama lah dengan perempuan pun. Orang perempuan pun tak soalnya. Bagaimana Pahtih selamatkan diri masa tu? Kita orang ni masuk hutan. Oh, dari hutan. Masuk hutan. Di hutan. Duduk dalam hutan kira lu kenderung tu. Dia lari bola tapi dia duduk dulu. So saya pun kecil-kecil. Tapi saya besar di Gerik lah. Besar di Gerik, belajar sekolah Jepun. Pun lupa tinggal dalam hutan kan? Ada rumah kosong ke atau tinggal macam mana dalam hutan? Dia orang buat rumah sementara. Rumah sementara. Makanan minuman disediakan. Tak ada dia. Kudan je lah makan. Tak ada apa makan. Pahtih tinggal dekat hutan. Berapa lama masa tu? Masa dalam dia sebelum sana. Tapi ketua Jepun tu pun baik. Dia makan ubi kayu. Jalan hidup dengan ubi kayu. Dia bukan mewah lah. Tak dapat makan nasi. Mampu nak mewah. Hari hidup. Tak pegang dua tangan. Kendang. Jatuh. Dia menyeksa orang. Memang Jepun menyeksa. Tapi yang kena yang baik. Kawan murah tu baik. Tapi ada perempuan Jepun terus bawa pergi ke Jepun. Tahulah. Itulah ikut dia orang. Mandi, minum, air telaga. Mak pun tak boleh gambar-gambar orang putih punya ni. Pemain tahu putih yang dulu tak boleh gantung kat dinding-dinding rumah. Kena hukum. Jadi seksa lah hidup atau musim Jepun. Perang Jepun masuk ke Malaysia tahun 41. Jadi saya berumur dalam 4 tahun lah. Masa tu tak begitu faham kan. Masuk 5 tahun saya rasa saya dah tahulah jenis Jepun. Belum tu tak kenal orang putih ni. Tak tahu Jepunnya. Jepun memerintah saya ni tak ada pergi sekolah. Jadi bila Jepun kalah, baru saya pergi sekolah. Jadi masa Jepun tu banyakkan budak 4 tahun, 5 tahun. Tak ada apa yang buat. Tapi yang saya ingat lah, masa Jepun masuk kan, selalulah bunyi siren. Masa tu orang putih ada lagi lah lawan kan. Dan bila Jepun dah ada, itu juga lah perang kan. Orang banyak terbang lalu je, orang lari pergi masuk hutan. Atau masa tu kecil-kecil ikut lah. Orang lari semua masuk hutan. Pasal takut bom jatuh. Jadi masa orang putih dah surrender, dah pergi tempat lain kan. Jadi tinggal Jepunnya, Jepun memerintah, dia buat sekolah. Tapi saya tak pergi sekolah dia lah. Saya tahu Jepun ni keras awalnya. Dia tak kira lah. Biasa dia benci orang Cina. Dia memang benci orang Cina lah. Pasal dia di negeri Cina pun dia berperang kan. Tapi dia orang Melayu ni tak adalah. Dia selamat je lah. Tak adalah begitu teruk lah. Tapi kesusahan masa Jepun, saya tengok memang susah lah. Beras tak ada nak makan. Orang tak tanam padi. Tak ada beras yang import. Jadi terpaksa orang tanam ubi kayu untuk nak makan. Jadi keluarga Atok kan masa tu bertanam lah. Tanam ubi kayu. Masa tu duduk kat Kelang. Kelang. Banyak kan makan ubi. Kadang-kadang dapatlah beras. Dia beli di kedai mana kan. Dapatlah makan nasi. Ikan kita juga. Lauk-lauk ni kan. Masa tu susah lah nak ayam. Orang tak ada pelihara lembu, kambing pun tak ada orang baik. Jadi nak makan daging ikan ni. Kalau ada ikan tu, kalau orang pergi ke laut, dapatlah makan. Jadi kebanyakan ikan-ikan kering yang kita makan. Memang susah lah dalam keadaan Jepun. Duduk di Kelang, duduk di kampung je. Jadi banyak main-main yang kawan-kawan je lah. Jadi nak kata belajar Jepun, nyanyi, tak ada. Orang banyak makan ubi kayu je. Itu memang semua orang susah lah. Atuk duduk dalam kampung, tak tahulah apa yang Jepun buat di bandar-bandar tu. Kalau dia masuk kampung kan,
orang lari. Takut ke Jepun. Dia kacau kita pula lah. Terutama anak dara ni. Dia kacau. Yang Atuk tahulah. Banyak kan bila Jepun dengan dia punya tentera kan. Masuk kampung. Orang banyak lagi lah takut. Tapi di bandar tu dia ada lah. Kalau pergi bandar, tak ingat lagi lah. Jumpa dekat dia punya guard tu. Mesti tunduk depan dia. Kalau tak nanti terpeleng ni nanti. Jadi korang semua bila depan dengan Jepun tu memang tunduk depan dia tu keadaan Jepun. Memang susah lah keadaan. Dan lagi pun waktu itu tak adalah macam orang ramai sekarang ni lagi. Orang tak begitu ramai sangat masa Jepun. Tapi bila dah Jepun surrender, datang orang putih, barulah kita berubah. Yang Datuk bila dah Jepun balik, barulah Datuk bersekolah. Gini, Jepun masuk tahun 41. Okey, dan balik 45. Itu perang dunia yang kedua tu. Jadi bayanglah Atuk lahir 36 bulan Februari. Jadi kalau kita kira tahun 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Jadi mana kira ada dekat 10 tahun. Sebab itu Atuk zaman Jepun sempat bersekolah dalam usia dia lah. Mana mungkin 8 tahun masa tu. Sekolah zaman Jepun tu. Dan pernahlah belajar bahasa Jepun ni. Masa tu wajib. Pagi-pagi mesti diri menghadap matahari tu. Jepun ni dia masa kita orang kata dia sembah matahari, bukan masa matahari, tapi bulat bendera tu kan sun kan. Jadi macam cahaya lah kata kan. Tapi pada masa tu bukan regular hari-hari ke sekolah. Pasal orang zaman dulu sekolah bukan di kira umur 7 tahun mesti masuk sekolah 8 tahun. Jadi kelas yang kita masuk tu, kalau Atuk kata umur 8 tahun, ada orang 10 tahun. Darjah yang sama. Campur saja. Umur tak sama. Jadi ada orang yang susah. Jadi kita bila kecil-kecil ni, zaman-zaman tu orang bukan macam sekarang pun. Zaman tak tamadun kata orang. Di kampung-kampung ni, siapa yang dia boleh kacau, ganggu semua. Sekolah satu orang bertumbuk semua. Macam zaman-zaman tu biasa ya. Dia tengok orang berkelahi bertumbuk. Jadi pengalaman atau cuma zaman Jepun tu, yang Atuk ingat belajar huruf Jepun tu, ada huruf dia panggil katakana. Nama Atuk ni Atuk ingat dia kata Ahamado. Ahmad tu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Tu maksudnya kita kata ucap selamat lah kan. Dan pada masa tu bukan Atuk seorang lah, ramai orang-orang zaman tu dia kena penyakit demam. Orang panggil demam kura. Istilahnya demam kura. Tak tahu apa. Tapi simptomnya nanti kalau macam 10, 11, tiba-tiba kita berasa badan kita ni berpeluh, menggigil. Balik tempat rumah Atuk ni dekat dengan sekolah. Jadi berlari balik jalan kaki, ikut jalan belakang, bukan jalan depan. Depan tu jalan. Sekolah tu yang sekarang dijadikan pusat giat Mara Bagan Serai, itu sekolahnya. Itu sekolah Melayu bangunannya yang sampai sekarang kekal, dibina oleh penjajah dalam kawasan Bagan Serai tu. Simampat ni Bagan Serai tu, kalau kita dulu 8 batu, sekarang ni 14 km. Tapi dulu Simampat Semeru, Bagan Serai Perak. Bagan Serai tu bandar yang ada pusat Korean ya. Jadi sekolah ni dia 2 tingkat, tapi yang di bawah ni tak ada tinggi, tiang besar tu kan. Panjang itu sekolah. Nama sekolah ni pelik juga. Nama tempat tu Simampat Semeru. Tapi nama sekolah tu Sekolah Melayu Sungai Kepar. Jadi tu sekolah di sekolah Jepun ni Sungai Kepar adalah mungkin tadilah bila pukul 10 pergi balik tunggu di selimut lah. Timur tebal-tebal dalam mungkin sejam hilang menggigil tu. Jadi masa tu zaman Jepun mana ada dia bagi ubat apa, kita masing-masing sedikit lah. Orang kampung bagi ubat macam-macam gitu dimakan. Ada nama ubat tu kalau nak yang ada pun dipanggil quinine. Quinine pahit sampai sekarang tak tahu apa namanya ubat tu. Tapi cakap Melayunya quinine. Kita ingat tu pasal ada pokok pelam nama dia quinine, buah ni kan. Tapi ubat ni pun tablet ni quinine nama dia. Pahit. Biasa lah. Tapi orang kampung dulu ada macam-macam. Dia punya tok bomo apa semua. Orang kata demam kura ni, konon-kononnya dalam perut ni ada macam kukura lah. Apa tu kata? Jadi dia orang bunuh. Ni ingat tu ada nama, tapi Atuk tak buat lah. Tengok ada orang lain dia buat tu. Dia letak tempurung. Lepas tu ambil parang tu letak tempurung tu. Dia nak bunuh kukura dia. Pokoknya menggigil. Itu di antara penyakit yang bukan Atuk seorang lah, orang lain. Penyakit yang lain, tapi Atuk tak kenal. Penyakit lain masa tu banyak orang kampung ni berkudis kaki sebab dia makan tak cukup vitamin. Masa Jepun ni, orang Melayu kebanyakannya makan nasi ni mungkin sekali seminggu
atau 2 kali seminggu. Tapi kita orang, alhamdulillah lah, maknanya tak adalah sampai kata seminggu sekali. Almost hari jugalah. Cuma sekali lah makan tu. Lepas tu diselangi dengan sagu gembira. Makan tadi ubi kayu ni, tapi ubi kayu ni bukanlah hari-hari. Tapi zaman tu memang Jepun nak kita tanam ubi kayu. Padi dia ambil. Di kawasan Semanggul, Bagan Serai, sampailah ke Pamuda semua ni. Ini kawasan Bendang. Sampai sekarang pun kawasan hasil bendang. Penghasilan dalam Perak ni di utara, jajahan Krian dia panggil. Jadi zaman Jepun suruh kita tanam padi ni, tapi nanti dia akan ambil. Dia suruh kita tanam ubi kayu. Sebab itu di kawasan kita orang ni, di kawasan Bas Semanggul ni, sampai sekarang ada estate yang dulu asalnya milik Inggeris lah. Syarikat yang putih ni pandai kan dia cari tanah yang cantik. Yang ni suruh buat bendang yang cantik ni. Jadi dulu kalau kita ikut jalan Federal Road ni, dia panggil jalan persekutuan ni kan, ada sampai sekarang ni highway, yang sebelah highway ni. Lepas Pekan Semampat tu, mari di selatan, lepas Pekan Semampat tu lebih kurang hanya 1 kilometer, atau dulu tak sampai sebatu, belah kiri ni, mana ke utara, estate. Zaman dulu Getah lah. Getah. Sampailah ke dalam-dalam ke Kuala Gula apa semua tu kan, ke dalam tak tahu berapa ribu ekar Getah. Sampai sekarang dia bertukar kepada sawit lah. Jadi zaman Jepun bagi orang kampung, orang Melayu ni ambil seorang berapa ekar. Tebang Getah tu tanam ubi kayu, tanam jagung. Jadi atau ada pengalaman lah ikut dengan arwahnya ni kan, seminggu sekali hari tak sekolah, dia bersikap, pergilah. Kita orang dapat kira jauh juga. Dia ada bagi jauh, manakala zaman dulu tu mungkin kata sebatu lebih lah. Pergi naik bersikap, buatlah. Nanti bang ni bakar. Purun dia bagi, purun. Bakar, tanam jagung. Sekejap tumbuh. Atuk masih ingat lagi, ikut arwah dengan kakak bersama ni. Kami pergilah, pergi tanam jagung. Lepas tu, untuk sayur, dia panggil, ada biji tu, memang dia orang bagi benda tu, tabur sekejap tu dia naik lah sayur. Sayur tu dia kalau masam-masam sikit. Lepas tu tanam jagung, tanam nanas, tapi yang utama ubi kayu. Nanti tak berapa lama, bukan itu saja. Di tepi jalan ni, bahu jalan, sepanjang-panjang bahu jalan, daripada Pekan Semampat yang sampai ke beberapa kilometer dia panggil Kampung Diu, ada satu jambatan ubi kayu tanam. Jadi di jalan ni kita tengok ubi kayu. Masa tu bahu jalan lebar, sekarang ni jalan dari besar kan. Itu cerita zaman, tapi kita orang ni alhamdulillah lah. Memang Jepun ni bila dia dah orang dah menanam padi, nanti dia datang kolek lah. Ada orang dia lah, ada dia punya wakil-wakil dia sama. Ialah orang Melayu juga, setengah tu yang ketua-ketua mengawas ini kan. Siapa sembunyikan padi ni, dapat tahu dia kena hukum kan. Ada orang cuba sembunyikan, tapi dia ada. Dia punya sepai-sepai, dia tanam dalam tanah kan semua. Tapi kita orang, alhamdulillah, maknanya arwah yang kami simpan padi, dah bersih padi tu. Kayu di bawah ni tak berinding lah. Tapi rumah kita orang ni, papan lantai dia tebal ni, jenis yang kira kayu yang kuat. Jadi memang tak ada lubang di bawah ni kan. Lepas tu ada bilik-bilik bawah tu buat macam katil tempat tidur. Dia papan betul ni, dikelilingi papan itu dengan tutup ni. Lepas tu tempat tidur. Jadi padi bubur kuah tu. Orang tak tahulah, tengok rumah kan. Lepas tu masa tu kalau kita nak tumbuk padi, dia orang siasat juga. Ni ada orang numbuk padi ni, dia mesti nanti mana kau ambil padi ni. Jadi nak numbuk padi pun malam, jangan bagi nampak. Kena sembunyi-sembunyi kan. Dia ada lesung pijak ni. Jangan pakai lesung pijak tu. Lesung pijak ni orang nampak. So dia bunyi. Jadi kena pakai lesung yang lalu ni. Pelan lah. Dia simpan lah bekas. Itu cerita zaman Jepun, pengalaman tu. Kalau dari Jepun dapat tahu, diseksa lah. Di Pekan Semampat tu, tengok balai polis Semanggul tadi tu, dia menghukum orang selalunya hari Rabu. Sebab di situ ada pekan sari. Orang Kedah pakai nat, tapi kami di Perak tadi pakai pekan sari. Pekan Rabu, pekan Selasa. Pekan Rabu di Semampat ni. Pekan Selasa di Semanggul. 2 km lah dia dalam 2 sebatu lebih. Pekan Ahad Sungai Gedong dari Kuala Kora tu. Pekan Khamis atau hari Masjid Tinggi. Pekan Sabtu Alor Pungsu. Dia ada tu pekan-pekan. Jadi bukan ramai. Jadi Jepun ni bila nak hukum orang yang buat kesalahan, nanti orang tengoklah depan balai polis Bagan Semampat lah. Ketuanya daripada Bagan Serai. Sebab di situ ibu pejabat polis sampai sekarang lah, IPD kan. Jepun dengan motor pedang panjangnya. Dia datang dan menyaksikan. Sekarang dia yang berhukum. Entah hukuman bergantunglah macam mana, tapi seksa lah. Dia suruh dia ambil air, suruh orang minum, dia suruh orang betul kan. Lepas tu jadi pijak perut. Macam-macam macam. Itu pengalaman zaman Jepun. Itulah sekolah. Sehinggalah tahulah sikit sebanyak masa cakap Jepun sekolah tadi lah. Sekolah Melayu namanya, Sungai Kepal, Darjah 1.
Guru besarnya ingat masa tu Cikgu Dolah. Dia 1, darjah 2, darjah 3. Kita belajar sampai darjah 3. Masuk darjah 4, keluar ayah ni kata hang kena masuk sekolah Semangui. Semangui tu sekolah Hiyat lah, Hiyat Syarif.